betapa pentingnya jihad ekonomi kan dalam perjuangan Islam, dalam risalah kita. Macam mana kita boleh dengan sambil lewa menyerahkan dengan beberapa 3-4 baris ayat sahaja kedaulatan ekonomi kita. Terlalu mudah Cikgu Wana, semata-mata nak mendapatkan orang kata apa, pat at the back from Trump, Firaun. Kita tengok pada sirah bagaimana Nabi Muhammad SAW bila dia datang ke Madinah, antara perkara pertama yang dia buat yang jarang mendapat highlight kan, adalah bagaimana dia menetapkan rumah kebanyakan orang-orang muhajirin berdekatan dengan pasar besar Madinah. Betul. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri khususnya duduk sangat dekat dengan pasar besar Madinah. Sebab apa? Sebab nak mengambil alih kuasa ekonomi daripada orang-orang Yahudi yang menguasai pasar ketika itu. Kenapa ekonomi penting? Sebab dengan ekonomi lah dia memberi satu kekuatan. Tapi dia tidak sehebat kekuatan akidah. Tapi bila dia disekalikan dengan kekuatan akidah, di situlah dengan kuasa ekonomi lah Yahudi boleh diketepikan. Betul. Ribat dan juga aktiviti pinjaman untuk membiayai peperangan di antara orang-orang Khazraj itu tak dapat dibuat disebabkan oleh ada kuasa ekonomi. So Nabi Muhammad tidak mengambil langkah untuk berdiplomasi dengan Rom ke kan? Dengan Rom dan sebagainya. Malah antara perkara pertama yang Nabi buat juga adalah bila dia melancarkan peperangan itu, dia bertemu dengan orang-orang kafilah Abu Sufyan untuk mendapatkan balik harta dia. Betul. Bukan peperangan asalnya nak melawan Mekah, tapi untuk mendapatkan kuasa ekonomi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Gabana. Dan saya Rofa. Bertemu lagi kita dalam podcast Iman Sekejap, episod ke-55, Rofa. Sikit lagi nak berapa? 56. Apa khabar, Rofa? Alhamdulillah sihat, Encik Gabana. Saya rasa last kita syuting banyak benda dah berlaku. Kalau Rofa masih ingat, last kita syuting kita ada cerita pasal jemputan Trump. Tapi masa tu Trump tak main lagi. Tapi lepas Trump dah main ni, macam-macam jadi, bro. Ya, Malaysia makin panas. Malaysia makin panas. Mungkin ada efek neraka-neraka sikit datang ke Malaysia. Iblis datang ke Malaysia ke? Aduh, saya kena kecam teruk, bro. Sebab Cik mana? Saya ada buat satu... Bukan Trump kena kecam teruk? Saya kena kecam. Lebih teruk daripada Trump? Trump tak kena kecam. Trump dipuja. Allah. Sebab saya ada buat satu posting lah. Saya ada buat dua sebenarnya. In a way, saya agak surprise dengan demografi TikTok dengan Facebook. Sebab dekat TikTok ni ramai yang sokong. Sokong Encik Gabana? Sokong Encik Gabana. Maksudnya sokong dengan posting. Basically saya kritik lah. Sebab asalnya kita memang kritik jemputan Trump tu. Tapi bila dia disambut dengan penuh gah, siap ada tarian gelik. Gelik tak adalah gelik kan. Tarian tradisional. Encik Gabana ni tambah-tambah juga tu yang kena kecam pun. Ada kapal merah. Dijemput dalam kereta. Tutup highway. Max tu ditutup. Diletakkan di hotel yang paling mewah dekat KL tu. Dan macam-macam lagi. Itu yang menyebabkan ramai orang yang tak setuju. Sebab, okey lah fine. Ada orang kata tak boleh nak elak atas kepengurusian ASEAN lah apa benda semua tu. Tapi bila dia disambut dengan seolah-olah macam sangat gembira, happy dan sebagainya. Megah-gah lah. Macam tak ada salah lah. Ya, dia memberi satu mesej yang salah, Prof. Sebab saya ada baca satu perkongsian daripada Profesor Nazari Ismail. Dia adalah pengerusi BDS Malaysia. Dia kongsikan satu screenshot daripada seorang Palestin, orang Gaza. Dia kata it's like a step on the back. Seperti ditikam dari belakang apabila melihat sebab gambar yang di-capture tu lah gambar PMX tengah menari dengan Trump. Tengah menari dengan Trump, seperti ditikam dari belakang. Allahuakbar. Apa yang paling dikecam tu Cik Gabana? Kenyataan Cik Gabana tu? Saya malas nak kenang semula, Prof. Tapi antaranya adalah kita ni maksudnya geng-geng usrah ni lah. Berfikiran kolot, menyedihkan, terkebelakang, tak bijak, tak berhikmah. Tapi kelakar sikit, Prof. Bukanlah kelakar. Saya cabar. Saya selalunya saya malas reply komen-komen ni, tapi saya reply. Tak tahan Tak tahan. Saya kata, okay, fine. Boleh tak tolong bagi saya satu syarah atau satu penerangan tentang ayat surah Al-Mujadilah 22 tu, yang janganlah kamu tak akan menjumpai orang-orang beriman berserti kawan dengan musuh-musuh ni. Bagi saya satu syarah yang boleh fit in dengan lawatan Trump tu. Tak ada siapa jawab, Prof. Bukanlah kita nak ego, tak boleh jawab. Bukan. Saya betul-betul jujur, saya nak tahu sekiranya memang ada. Kenyataannya memang tak boleh.
Memang tak sesuai pun kenyataan ayat tu. Logical mind saya tak boleh nak cari macam mana nak justify ayat kamu tak akan bersetia kawan bermesra. Trump ni dia bukan lagi macam sembunyi-sembunyi bermusuh dengan Islam, Rafa. Betul? Kan? Dia telah terang-terangan dekat, kita dah ulas dekat Parlimen Israel, dia berbangga membekalkan senjata. Yang terbaru ni pun lagi macam-macam. Yang paling kelakar tu, lepas Trump balik tu, kan dia sehari semalam je dekat Malaysia. Israel pergi serang Gaza. Kan? Maksudnya dekat mana yang kata nak bagi pendirian tegas Malaysia apa semua tu kan? Tak nampak pun. Dalam kereta lah cikgu. Dalam kereta, The Beast. And so itu pun antara komen-komen saya terima. Dia kata dia ni tak tengok video ni, tak tengok video-video apa. Cik ke mana tak tengok video? Saya tak tengok video. Yang PMS memanglah kita tak nafikan PMS memang ada sebut Gaza dan sebagainya. Tapi adakah yang pertama, adakah itu pendirian tegas yang dimaksudkan itu? Dan kedua, apa kesan dia? Tak tegas pun saya tengok. Tak ada macam tak ada pendirian. Itu nanti ada orang boleh argue. Dah cukup tegas lah tu. Pemimpin lain semua tak berani. Malaysia at least sebut ada perkataan Gaza. Dan yang kedua adalah kita tak nampak lah kan. Satu tak tegas lah. Satu kita tak nampak pun apa efek dia. The fact that tapi penyokong-penyokong banggalah. Sebab nama PMX kita tengah harum ni, Prof. Sampaikan Trump dah balik daripada Malaysia pun duk puji lagi ni. Masih sebut lagi Malaysia. Puji di PMX di Korea. Sedangkan APEC dan di tempat-tempat lain lah. Okay, Prof, ada nak komen sikit sebelum kita masuk kepada isu-isu lain? Saya satu je, simple je. Kita mengutuk keras bila mana Trump dijemput ke UAE dengan penuh upacara kan. Gila-gila rambut tu kan. Tapi bila di Malaysia kita bersifat tersebaliknya. Dia berbangga dan juga berasa hebatlah PMX kita telah menjalankan satu upacara yang hebat kan. Saya kecewa kenapa ada dua muka ni lah. Dan pada satu sisi ramai yang beranggapan bahawa apa yang PMX buat tu satu perkara yang berhikmah. Saya yakin PMX ni dia tak buat keputusan sendirian. Dia pastilah dia ada advisor dia lah kan. Advisor dia dan juga pendirian itu bukanlah pendirian yang janggal. Sebab pendirian yang diambil oleh dia tu banyak juga sokongan daripada ahli-ahli politik lain, terutamanya DAP. Terutamanya daripada PKR dan sebagainya. So it's not a one man show. So benda tu lebih merisau dan juga menyebabkan saya berasa sedih lah. Bila mana rakyat ni mudah digula-gulakan. Kan? Bila tengok nampak gas sikit, nampak hebat sikit, PMX ciut-ciut perut sikit, PMX tepuk-tepuk tangan menari dengan Presiden US pun kita dah rasa hebat. Macam manalah kan kita ni nak ada pendirian yang kukuh dalam isu Palestin ataupun Gaza secara khusus lah. Kalau itu yang menyebabkan Prof sedih, saya lebih sedih dengan pendirian ataupun tanggapan so-called orang-orang ikut usrah ni. Orang-orang ikut usrah tapi dia bukan setakat menyokong, malah memandang apa yang dibuat oleh PMX sebagai benda yang bijak, bagus untuk negara. Ni spesifik usrah ke? Sebab saya macam bunyi macam nak generalize tu. Saya tak orang-orang yang ikut usrah ni. Tak semualah ikut usrah-usrah tertentu. Ada usrah-usrah tertentu daripada jemaah tertentu ke? Wallahualam. Prof, jangan insinuate, Prof. So dia kata kita salah faham teks Ikhwan, teks Al-Banna, teks Syed Qutb. Dia kata Ikhwan sebenarnya sangat dinamik. Ikhwan ni sebenarnya mengikut situasi dan sebagainya. Saya tak pastilah kita yang salah baca, salah faham. Kata dia orang yang salah baca, salah faham. Sebab jujurnya kita pun Prof pun tahu, kita pun memang mengkaji, membaca, berbincang teks Syed Qutb, Al-Banna dan sebagainya. Kita mendapati bahawa pendirian kita memang tegas. And especially berhadapan dengan musuh-musuh yang sudah tentu jelas menentang Islam. Ikhwan adalah satu-satunya gerakan ataupun haraki yang pada zaman penubuhan Israel menghantar tentera untuk mujahidin untuk membebaskan Palestin. Hampir-hampir saja berbaik Israel itu tak ditubuhkan kalau bukan kerana pengkhianatan King Farouk ketika itu. So I don't see any clash daripada kita punya pendirian dengan apa yang ditegaskan oleh Al-Banna, Syed Qutb dan Ikhwan lah. Malah saya tak dengar pun ada yang memetik kata-kata Imam Hassan Al-Banna ataupun hujah-hujah daripada Ikhwan untuk membenarkan kehadiran Trump ni. Malah yang dipetik adalah ayat-ayat yang jauh dia punya interpretasinya, seperti perjanjian Hudaibiyah, seperti dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Dakwah Fir'aun yang tidak kena kepada situasi dan juga orang kata apa, ilat kan ataupun mulabasat ayat tersebut lah. Seperti contoh dalam kisah Hudaibiyah,
pada waktu tersebut kuasa besar bukannya musyrikin. Kuasa Ya, besar adalah Islam. Betul. Kan? Dan perjanjian itu menunjukkan ketundukan musyrikin Mekah kepada orang Islam. Betul. Sebelum kamu serang masuk Mekah dan menyerang kami, apa kata kita buat perjanjian dulu. Sebab kalau tak kata Islam bukan kuasa besar pada waktu itu, manakan mungkin mereka berbai'ah dengan sudu untuk menyerang Mekah. Kan? So kat situ sendiri satu Kejanggalan analogi yang terlalu jauh lah. Betul. Apatah lagi Musa dan Firaun. Itu lagi kelakar, Bro Fah. Dia kata Nabi Musa pun berdakwah kepada Firaun. Iyalah. Siapa Musa tu? Saya tertanya-tanya lah. Dan Nabi Musa tak berjoget. Minta maaf, ramai akan marah ni kan. Tapi hakikatnya kalau nak bagi analogi pun, nak bagi kias ataupun contoh pun biarlah yang kena dan juga tepatlah dengan kaedah kan. Yang make sense sikit. Saya tahu anda nak agung-agungkan khalifah anda tu. Kan? Minta maaf tengah marah ni. Cik kawanan ni masih tak move on lagi Trump dah lepas dah kot. Tapi berpada-pada kan, berpada-pada. Dan kami pun dalam, kalau anda memang pernah menonton daripada episod 1 sampai 5, anda pun akan jelas dengan pendapat kami. Kami tidak menyokong mana-mana. So biasalah bila kita dah sanggah PMX ni, mulalah orang nak label kita wala on penyokong PN. Tidak. Banyak lagi episod-episod lain yang kami ada sanggah PAS, kami ada sanggah PN dan sebagainya. Kita yang penting kita nak apa stand Islam. Apa yang Al-Quran sebut, apa yang hadis Nabi SAW sebut. Berprinsip lah saya kira. Berprinsip. Kalau anda kata kami tak faham Quran, tak faham silakan. Sila tinggalkan komen ke, buat reaction ke apa ke. Kami pun nak belajar. Tapi macam saya cakap, tak jumpa lagi satu hujah yang kata betul-betul memuaskan hati. Itu baru satu ayat, Bro Fah. Tinggalkan komen bukan makian. Banyak kita dapat makian je kawan. Yang kita nak adalah kita nak belajar juga dan yalah, kita nak yang kita nak mengikut yang benar lah. Okay. Kami tak kata kami yang paling betul. Tapi tak jumpa. Tak jumpa. Yang ada adalah macam Prof cakap, ambil Sun Tzu sikit, ambil teori apa Machiavelli agaknya sikit, itu sikit. Oh, inilah yang apa yang terbaik. Kaedah yang terbaik dan sebenarnya. Dan sembang pasal lawatan Trump ni Cik Gawana, kita tak boleh nak sembang, kita tak boleh elak untuk sembang juga keadaan terkini di Gaza. Betul. Sebab pasca daripada fasa pertama perjanjian ceasefire yang agak fragile ni, telah pun berlaku beberapa pencabulan. Bukan beberapa, Prof. Sangat banyak. Dahsyat kan? Daripada pihak rejim Zionis. Di antaranya adalah di mana Netanyahu sendiri menyebut secara jelas kami telah meletupkan beberapa tan bom di Gaza. Dan akibatnya kita tengok jugalah hari kedua, hari ketiga beberapa kali kita punya feed di social media dihiasi na'udzubillah lah dengan pembunuhan rakyat-rakyat Gaza. Saya setuju dengan satu pandangan Ibu Rufai yang mengatakan bahawa gejatan senjata ini sebenarnya satu ploy aja. Yang pertama untuk mereka mendapatkan balik semua tebusan mereka. Sebab saya rasa it's very unfair. Hamas berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi Ibu Rufai. Sanggup gali balik jari mayat semua nak pulangkan. Tapi tawanan-tawanan Palestin sama ada hidup atau mati yang dipulangkan dalam keadaan yang sangat dahsyat. Itu yang pertama. Yang hidup pun hampir mati lah. Fulfa ada tengok tak gambar-gambar tawanan terkorak apa semua gila muka. Betul kan. Tapi macam ni, macam Hamas ni dia boleh-boleh berusaha untuk memulangkan dalam keadaan paling baik. Kita tak dengar pun langsung komplain daripada Israel. Mayat-mayat dipulangkan dalam keadaan terseksa ke apa, tak ada. Kita tak pandai Hebrew kot. Itu satu. Yang kedua adalah pencabulan yang berterusan ni. Apa benda kejahatan senjata ni? Saya rasa 2-3 hari lepas, dalam masa 1 hari berlepas, 100 orang Palestin dibunuh. Tapi dunia senyap. So kata seolah-olah kejahatan senjata ni dia mendiamkan protes-protes. Dan negara mana ada dah kita dengar daripada negara-negara barat, Perancis, UK, seolah lesen. Kejahatan senjata ni lesen untuk Israel buat jahat. Betul. Ataupun memberi ruang kepada pemimpin Arab sekeliling lah. Betul. Melepaskan rasa stres mereka daripada sentiasa ditanya oleh rakyat-rakyat mereka. Apapun Cik Wana, ceasefire ni dia tidak memberikan segala keburukan lah. Ada juga kebaikan. Betul. Tapi sayangnya daripada apa yang kita dapat tahu, ada beberapa tentera ataupun mujahidin Hamas yang terperangkap. 200 berapa? 200 orang di Rafah, kawasan kuning. Dan sekarang ni daripada pembacaan saya, mereka sedang berunding untuk mendapatkan laluan yang selamat. Dan Netanyahu sedang menggunakan isu ini untuk kelebihan di pihak Israel lah. Antaranya kata nak terus disarm Hamas
ataupun kan ada saya baca mereka tengah masukkan konkrit, dia nak bunuh ni. Nak bunuh 200 orang. Sebab yang bagusnya ialah kita pun tahu orang yang tak faham dan tak kenal mungkin dia tak tahu, tapi kita tahu Hamas ni dia sangat mencintai syahid. Dia stay bro, tak pergi mana ni. Dia stay kat situ, tak ada nak lari. Memang orang kata tak boleh lari. And but in the first place kenapa dia masuk dan sebagainya itu adalah kerana untuk ni lah, untuk agama, untuk dakwahan. Betul. Itu berkenaan dengan Gaza. Tak kurang juga beberapa isu-isu dan juga berita yang kita dengar dalam Israel sendiri. Yang terbaru ni Cik Gabana, iaitu pendedahan daripada ketua hakim tentera, ketua lawyer tentera. Ketua peguam, betul. Perempuan Perempuan. Dia membocorkan tentang layanan ataupun treatment askar-askar IOF ni kepada detainees, banduan-banduan. Bukan banduan lah. Yelah, tawanan lah. Tawanan daripada Palestin. Dirogol dan sebagainya. Yang kelakarnya tu Cik Gabana, orang tak marah kat IOF. Orang marah dekat ketua peguam tu. Sebab menjadi blood libel ataupun orang kata menikam belakang lah usaha-usaha untuk melawan so-called lah Gaza ni. Yang kelakarnya bro, lepas pendedahan video tu, askar-askar yang terlibat tu, dia pergi buat protes pula. Protes apa? Kami ada hak untuk buat macam tu ke orang Palestin. Kenapa nak hukum kami? Kami ni telah membawa macam membanggakan negara. Gila bro kan? Maksudnya benda ni dia bukan hanya pada Netanyahu, bukan hanya pada pemimpin Israel. Dia dah embed dekat dalam setiap rakyat tu. Betul. Dia melihat benda itulah yang baik. Ya. Malah saya ada baca juga ataupun melihat beberapa dokumentari menerangkan dekat askar ni, IDF ni dia ada akademi dia. So dekat akademi tu, di samping latihan ketenteraan, ada juga latihan brainwash lah. Daripada rabai lah. So rabai-rabai ni datang, dia mengabsahkan lah, membenarkan kenapa kita boleh merogol, kenapa kita boleh membunuh, kenapa mereka ni tak layak hidup, kenapa mereka ni rakyat kelas kedua dan sebagainya. So saya ni kira macam kantoi lah ni. Kantoi lah. Tadi tu mungkin ada orang sorok kamera ke apa. Betul. So kita nampak lah Israel ni, siapa yang tak nampak dia ni musuh atau siapa yang masih bekerjasama dengan dia buta. ni terlalu buta lah. Saya bercakap ni kepada Singapura sebab sempat selit Singapura sebab boleh ada lah audience daripada Singapura. Kalau ada tolong komen di bawah. Singapura ni parlimen ni antara parlimen yang agak ke hadapan dalam mempertahankan hubungan dengan Israel. Malah tidak mengatakan Israel apa yang mereka lakukan itu satu genosid. Kalau di US kita dah maklum Cik Gabana, tapi Singapura satu bekas tanah Melayu, bekas tanah umat Islam yang sekarang ni menjadi penyokong tegar Israel. So there is definitely a very wrong mindset is brewing di kalangan orang-orang Israel sendiri. Dan orang Islam ataupun orang Melayu Singapura memang didiamkan. Langsung tak boleh komen apa-apa. Maksudnya nampak Singapura ni sebuah negara yang moden, membangun, maju, tapi benda yang basic as kebebasan bersuara pun tak mampu nak bagi kepada orang rakyat Singapura, dan tak mampu untuk pengecut, tak mampu nak mengeluarkan apa-apa kata-kata yang menghukum. Israel pun tak mampu. So they are not that developed and civilized after all lah sebenarnya. Just more wealthy je. Lepas ni Fah nak masuk Singapura tak boleh apa-apa. Pasport kena tarik Jadi Chua Sami Hamdi kan. Oh betul lah Alang dah sebut nama tu kan. Salah seorang yang kita selalu follow. Masih tak dibebaskan lagi berapa Tak ada berita lagi. Sebab yang terbaru saya baca, isteri dia buat satu rayuan untuk dibebaskan lah. Dan saja share lah dengan Bro Fah, sebab Bro Fah dah sebut baru ni, Bro Jalal, The Thinking Muslim, menghubungi saya lah. Dia betul ni klaim-klaim ni. Sebelum-sebelum ni kita pun pernah cerita kan. Dan dia kata sebenarnya dia pun terlibat. Maksudnya dia pun ada ke macam mana dekat ketika Sami Hamdi ditangkap. Dan dia kata memang benda tu mengambil banyak dia punya masa dan tenaga. Mungkin dia pun hampir-hampir nak ditangkap, Wallahualam, saya tak sempat tanya detail. Tapi itulah orang kata keadaan, pengorbanan ataupun apa panggil cabaran yang dihadapi oleh orang-orang yang nak memperjuangkan kebenaran ni kan. Kita Sami Hamdi ni very lantang, very vocal. Dan saya pun macam dah agak dah Sami Hamdi ni macam relax pergi sana pergi sini kan. One day mungkin dia akan kena, dan kita mendoakanlah insya-Allah. So memang terpampang jelas lah betapa rosaknya civilized barat ni, yang mereka agung-agungkan pemikiran mereka. Konon-konon human right mak kau hijau. Tapi Cik Gabana, baru-baru ni ada berlaku satu keputusan yang menggemparkan bukan sekadar penduduk New York,
tapi penduduk sedunia. Apa tu Cik Abana? Kemenangan Zohran Kwame Mamdani sebagai mayor ataupun kita kata Datuk Bandar lah. Datuk Bandar New York. Dia merupakan Muslim yang pertama dan mungkin paling muda saya rasa. Lagi muda daripada saya berapa? Dia 34. Berjayalah mengalahkan calon Andrew Cuomo dan juga calon daripada Republican. Ada orang buat meme Cik Abana. Dia masuk dalam train dia dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Manhattan. Ahlan wa sahlan. Tak kutuk hari. Hari pertama kemenangan. Apa Bro Fah punya respon tentang kemenangan Zohran ni? Maybe kita sembang sikit lah. Okay, nak tengok side positif ke side negatif? Dua-dua. Why not? Side positif adalah masih ada orang yang tidak selari dengan Trump. And of course, obviously lah sebab Trump kan far right. Betul. Yang ni dia compare kan Zohran ni dia macam Trump versi far left. Socialist lah kan. So even orang Demokrat pun ada tak sokong dia kan. Ya, betul. Andrew Cuomo sendiri lah orang Demokrat kan. So reaction saya sama macam bila mana Sadiq Khan memenangi Datuk Bandar London. Datuk Bandar London. Ada sisi positifnya iaitu penerimaan orang-orang luar lah terhadap orang yang orang kata apa blind, race blind, faith blind dan sebagainya. Cuma pada sisi yang lain yang which is saya lebih ke arah inilah. Nothing much will happen lah. Sebab at the end of the day kita tengok apa fikrah dan ideologi yang dia nak bawa. Dan memang dia terang tang-tang memang nak membawa ideologi barat, ideologi liberal lah kita kata liberal yang tidak menegakkan, dia akan menegakkan keadilan ikut dia punya cita rasa dan juga pandangan lah. So antaranya soalan-soalan yang ditanya pada dia iaitu adakah dia akan melegalkan prostitution, adakah dia akan melegalkan marihuana dadah, dan bagaimana dia punya stand terhadap LGBT semua tu memang dia selari dengan pandangan liberal lah, membenarkan dan juga menyokong. So we can cheer because Trump lose, his candidate lose, tapi we can also not be too cheerful. And sebab selagi bukan bawa Islam, selagi itu susah lah. Betul. Pandangan saya memang selari dengan Bro Fah. Maksudnya kita gembira sebab ia merupakan satu perubahan as a whole for American politics kan. I mean kita tak ada guna kita pun. Tapi melihatkan nasib umat Islam kat sana, bagaimana polisi-polisi Amerika menjejaskan atau memberi kesan kepada negara-negara lain. So in a way kita happy sebab katanya ia adalah satu gempa bumi juga kepada politik Amerika sebab mereka menjangkakan lepas ni memang dalam midterm election nanti Demokrat akan banyak menang lah. Kan? Tapi jangan kita mengangkat Zohran ni as a macam ni Muslim tu, faham tak? Kalau kita nak angkat dia sebagai seorang yang membawa suara yang berbeza, yang orang kata fresh air ke apa, bagi saya okay fine. Tapi dia ni satu Syiah. He's not even Ismailiyah, Zaidiyah apatah lagi. Dia adalah 12er yang sama mazhab dengan majoriti di Iran tu. Kan? Dan bukan setakat itulah, macam Bro Fah cakap, dia memang pergi LGBT punya parade. Dia memang sendiri mengaku, saya kebetulan bila Bro Fah sebut tu saya baru dengar tadi dalam short clip, dia memang sendiri adalah membeli marihuana. Dia memang pernah membeli, maksudnya dia consume lah. I mean he's a very modern Muslim guy lah kot dekat Amerika tu. What good is kita nampak dia punya stand terhadap Israel, which kita kena give credit lah. Sebab dia memang berbeza dengan kandidat-kandidat lain, even dalam Demokrat sendiri pun. Betul. Dia tidak kehadapan dalam nak membela Israel as the current government is lah. So malah masa orang berdebate tu ada satu soalan kan, what is the first foreign country you would visit if you win? Semua cakap Israel. Dia seorang cakap New York. Dia kata, tapi again Bro Fah, I mean I'm not trying to be skeptical ke apa. Dia punya stand tu is yet to be seen lah. Dia boleh cakap maybe sebab nak menang vote. Sekarang dia dah menang, bagaimana pula sikap dan dia punya pendirian lah, lepas kita akan tengok. Polisi dia ke hadapan lah, ke atas. Dia kata dia akan tangkap Netanyahu lah kalau Netanyahu datang New York. Tapi sebenarnya dia tak ada kuasa. Saya baca dia tak ada kuasa pun nak tangkap. Dia bukan bawah dia punya jurisdiction. Tapi anyway, we hope for the best. And insyaAllah he will be a better governor lah, mayor berbanding dengan Andrew Cuomo siapa-siapa sebelum ni.
Eric Adams. Tapi kalau kita mengharapkan dia lah untuk menegakkan Islam ke. Tapi let's be honest lah, Cik Kebenaran. Sebab dekat US ni, what is the best that you can achieve As a Muslim ke? as a Muslim at this moment in terms of politics? Sebab of course syariat nak negak apa kan Trump selalu kata kan apa dia kutuk Mayor London baru ni Sadihan, dia kata dia nak bawa syariah law apa? Islamic law dan sebagainya. So nak ke arah situ memang jauh lah daripada Malaysia ni kan. So what is the best that orang-orang so-called hierarchy dekat Amerika can do? I think that is very good question, bro. Kalau kita nak be fair lah kan pada Zohran Mamdani ni kan. Kalau Bro Fah tanya saya, pendapat saya the best adalah at least untuk orang-orang Islam di sana bebas untuk at least practice their faith. In terms of kuasa, maksudnya siapa-siapa pun kalau mana-mana siapa pun orang Islam yang berjaya memegang kuasa, they actually can provide that environment. And maksudnya dia dapat menunjukkan bahawa Islam ni bukan satu agama yang ekstrim dan orang lebih terbuka untuk menerima Islam. I mean, kita nampak antara kesan daripada Gaza ataupun Taufan Al-Aqsa adalah ramai orang yang mula terbuka kepada Islam, nak belajar Islam. Jadi sebab sebelum ni ada je Bro, memang dah ada pun MP dalam kalangan orang Amerika yang orang Islam. Rashidah Tlaib. In fact dalam Republican pun ada. Siapa nama pak cik tu, dia orang hitam. Saya lupa nama dia. Tapi dia orang hanya sekadar Muslim lah. Tidak menterjemahkan apa yang Islam boleh offer kepada rakyat Amerika. Kan, and I think that is the basic minimum lah. And dapat membuka mata orang-orang bukan Islam tentang apa itu Islam. Sebab saya cakap macam ni sebab saya melihat peranan seorang mayor Muslim. If you become a mayor as a Muslim, there's not much you can do. Betul. Lebih baik jadi orang macam Omar Sulaiman, Dr. Yosef Qadi dekat Amerika betul ke buat Amerika. Yang dia lebih gerakan grassroots, lebih menyentuh the masses, menyampaikan mesej-mesej tentang fikrah Islam yang sebenar. I mean, if you become a mayor, you tak boleh nak ubah banyak benda pun. You akan just continue all the policy. Macam Rufah cakap tadi kan, dia cakap dia akan teruskan prostitution. Takkan tiba-tiba nak pergi tutup kelab-kelab malam and then dia tak boleh buat benda tu, confirm. So, they don't have power and also support pun sebenarnya. So logically, kita fikir adanya seorang Muslim mayor at this current state of America ada satu achievement yang besar. Having said so, that's not enough. Grassroots kena perlu bergerak lebih dahsyat lah. So saya memang respect orang-orang macam Syekh Omar Sulaiman yang boleh bawa satu dia pernah berkumpul dekat The Capitol kan. Kemudian dia buat Palestin punya perarakan lah, mengumpulkan beratus-ratus ribu orang. So benda tu lebih saya takut daripada seorang mayor Muslim kalau saya Trump lah kan. Sebab at the end of the day, kalau when you come buat tu politik, everyone has a price. Betul. Kecuali kalau you betul-betul ditarbiah dengan tarbiah yang betul lah, kuat. So Zohran Mamdani ni tarbiah apa? Tarbiah demokratik sosialis. Tarbiah Syiah So Rafa, satu lagi isu yang kita nak kupas adalah isu ini masih lagi dalam segmen antarabangsa, iaitu apa yang berlaku di Sudan. Di sebalik ataupun di samping kita masih lagi fokus kepada isu Palestin, kita juga tak nak terlepaslah daripada kita bercerita atau berkongsi tentang Sudan. So apa yang berlaku di Sudan, Bro? Sedikit sebanyak. So sekarang ni kalau kita banyak baca berita, kita tengok satu kaum yang dibunuh dengan begitu dahsyat. Beberapa personel yang memakai pakaian askar menembak mati orang-orang yang sedang tunduk dan seolah-olah meminta nyawanya diselamatkan lah kan. So apa yang sedang dipotretkan oleh berita-berita barat adalah dia adalah satu civil war. So civil war ni adalah peperangan di antara kaum dalam Sudan ni. Khususnya di antara dua faction askar terbesar lah, iaitu satu Hemeti, RSF yang dipanggil dia punya military wing dia dipanggil RSF, Rapid Support Force. Betul. Dan satu lagi adalah Sudanese Army lah. Sudanese Army yang diketuai oleh siapa nama dia? Saya lupa. Abdul Fattah Burhan. So they, as much as they want to portray it sebagai satu civil war. Tapi saya mempunyai pandangan yang berbeza lah.
bahawa ia bukan satu civil war, tapi dia adalah satu peperangan proxy war. Dan surprise, musuh dia bukan orang kafir. Bukan Israel. Bukan Israel, bukan orang kafir, tetapi orang Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu MBZ, Muhammad bin Ziyad, yang sekarang ni adalah emir kepada UAE. Kalau presiden, kena apa term ni presiden? Dia emir. Emir. So apa yang dia telah buat? Basically dia telah supply banyak wang dan senjata kepada Hemeti. Dia ada kaitan dia ada sejarah dia sebab Hemeti ni bukan calon-calon orang macam mana. Dia orang kaya. Dan kekayaan dia tu datang daripada dia punya bisnes bersama dengan UAE. Betul. Khususnya dalam emas. Saya dengar 50 bilion bro harta dia. Lebih. USD. Lebih. Lagi kaya daripada ni. So siapa tak tahu MBZ ni ataupun Emirates of the UAE ni, tak payah tengok jauh, tengok je kat Arsenal. Sebab pemilik owner. Arsenal pula, Manchester City. Betul lah Arsenal. Emirates Stadium. Manchester City. Owner kepada Manchester City tu, dia punya abang dia ke ayah dia adalah MBZ. So siapa yang sokong Manchester City boleh beralih. But it's not laughing matter lah. Benda ni meragut nyawa yang sangat dahsyat. Sekadar pembacaan saya, sebab UAE ni bukan negara pengeluar terbesar emas. Tapi somehow volume of emas yang dia transact terbesar di Gulf countries. So macam mana dia boleh besar tu? So bila tengok sumber import emas dia adalah banyak daripada Sudan. Dan kenapa Sudan? Sebab hubungan dia dengan Hemeti lah. So they provide gold, UAE provide the armory dan juga duit lah kepada Hemeti ni supaya dia boleh berkuasa. So Cik Abana pula macam mana? Satu benda yang saya nak komen lah, kita sangat-sangat sedih sebab daripada dulu berfatah habis-habis. Bukan setakat Sudan, malah kita negara-negara Afrika, Somalia dan negara Afrika yang ada Islam. Kan? Perang saudara tak habis-habis. Betul? Dan kalau kita sejarah Sudan ni Profa, kita pun sebelum kita nak masuk podcast kita dah buat study sikit kan. Rupa-rupanya Sudan ni dia merdeka lebih awal daripada Malaysia, Tanah Melayu. Dia merdeka 56. Daripada British kan? Daripada British juga. Nak kata banyak benda kat dunia ni tangan British. Palestin, Israel, Sudan, Mesir. Ikan gaduh dalam kolam. British juga semua. Pokok tumbang kan. So I mean, kalau ada orang yang nak mengatakan bahawa ini bukan mukhabarat ataupun kita kata planning konspirasi daripada musuh-musuh Islam, bukalah mata, bacalah sejarah. Apa yang berlaku ni bukan isolated, bukan Sudan, Palestin tak. And antara yang paling untung daripada semua ni siapa Profa? Adalah pembekal senjata-senjata. Mereka dikatakan kekayaan mereka berlipat kali ganda. Boeing, apa benda semua, pembekal-pembekal senjata ni lah. Itu satu benda lah yang saya nak komen. Sejarah Sudan ni memang panjang dan memang sangat menyedihkan. Sebab Hemeti ni ataupun RSF ni, dia dah lama dah. Dia bukan tiba-tiba keluar. Yang antara yang bagi dia kuat ni adalah Omar al-Bashir, the previous president of Sudan. Dia telah digulingkan. Dan Abdul Fattah Burhan ni dikatakan wallahu alam ada pengaruh-pengaruh Islamis sikit. Sebab itulah dia ditentang ataupun UAE nak against. Kita tahu UAE ni dia cukup anti dengan mana negara yang ada gerakan-gerakan Islam, especially Ikhwan. Tapi sejauh mana dakwaan kaitan Abdul Fattah Burhan dengan gerakan Islam tu saya tak tahu. Tapi baru ni saya baca dia memang buat pakatan dengan Turki. Turki pun ni boleh tahan juga pernah dia punya geopolitik dia punya tentacles dia, tangan-tangan dia kan dekat Syria, kat Sudan. Tapi kalau tanya saya lagi support Turki lah kot. Berbanding dengan UAE kan? Berbanding dengan UAE. I mean for whatever reason Erdogan has, apa benda alasan dia, tapi nampak lebih sejahtera lah. Dan kita tengok apa yang berlaku kat Syria pun nampak lebih baik lah hasil daripada sokongan daripada Turki ni kan. So apa yang kita boleh buat pasal isu Sudan ni? Ambil tahu, ambil China. Saya benda ni quite close to my heart. Sebab apa? Sebab 3 tahun saya di UK, roommate saya orang Sudan. So, saya banyak belajar dengan dia. Lupa pula nak tanya khabar dia. Hidup lagi ke tak tahu. Boleh tanyalah tu. boleh. Tapi Profa tengok tak video-video kekejaman yang dibuat oleh Ya Allah. Dia sama macam Bashar Assad punya zaman dulu.
yang dia apa kata cakap Tuhan kau Bashar, Ya, Tuhan kau Bashar. ya, dia tembak orang saya tengok satu video tu seorang ibu dengan anak-anak dia merayu. Agak kan saya tak tahu apa kesudahan video tu dan saya tak nak tahu apa kesudahan video tu, tak nak tengok pun. Tapi saya baca before execution, Allahu Akbar, rupanya kena bunuh lah mak tu kan. Betul ada seorang lelaki muda, dia kata saya memang cintakan syahid. Dia senang kena ikat ni. Lepas tu kena tampar, kena apa. Dia sampai saya memang cintakan syahid. Awak pengadilan Allah adalah di akhirat nanti. Macam mana lebih kurang kan. So kita tahu this is not Muslim lagi Muslim lah Bapa, kata saya. Ni memang kafir tahap macam ni kan. Saya yakin ada tangan-tangan yang bukan daripada kalau saya kata tadi pun tak ada tangan orang kafir kan. Mesti ada punya. Kalau tangan orang munafik pun sama je. Sebab kita tahu Sudan ni dia bukan negara yang asing daripada kuasa-kuasa besar kan. Betul. Macam mana dia boleh berpisah South Sudan dengan Sudan yang sebenar. South Sudan akhirnya menjadi negara majoriti Kristian. Betul. Yang mana sumber minyak banyak terletak di South Sudan. Betul. Akhirnya Sudan mengalami krisis ekonomi yang sangat dahsyat. Kemudian dengan pencabulan harta-harta raw earth dia seperti emas dan sebagainya. Dan yang kini seperti kita tengoklah, yang dicuba ditayangkan adalah civil war. Tapi bagi saya bukan. Ini adalah cubaan UAE menggunakan proksinya untuk memastikan tidak tertegak sebuah negara Sudan yang bebas, merdeka dan berdemokrasi. Betul. Dan untuk pengetahuan, sebenarnya Sudan ni pernah satu period Prof, menjadikan Al-Quran ataupun kita kata syariat sebagai dia punya perlembagaan. Tapi tak tahan lama lah. Dan dulu Omar Al-Bashir ni dia pernah bukan bersekongkol kan, what's the word dia pernah berpakat dengan seorang ulama Sudan, Hassan Turabi. Dan Hassan Turabi ni memang merupakan ikhwani lah, walaupun dia lepas tu declare dia keluar ikhwan dan sebagainya, tapi seorang ulama. Jadi memang pernah satu period ni Sudan ni dia dikatakan Islamis lah. Tapi memang sekarang ni kita tak jauh lah dengan apa yang berlaku. Dan macam Prof sebut tadi, perpisahan dengan South Sudan ni pun adalah makan-makan musuh Prof. Macam mana boleh you have a big group of one religion dekat one side, Islam at one side? Of course itu tujuan untuk memecah belah kan. Pecah dan perintah kan. Ini adalah semua legacy daripada British. Betul. Kerisauan saya Cik Rabana, hatta even isu sedekat Gaza pun ramai orang tak ambil tahu dan cakna, apatah lagi isu seperti Sudan ni lah. Sebab mereka pun saudara kita. Mereka pun seagama dengan kita. Apa yang berlaku kepada mereka, kalau bukan lebih teruk, sama dahsyat seperti apa yang berlaku di Gaza. So peranan dan juga tanggungjawab kita pun sendirilah kan, kena banyak membaca. Mungkin kita boleh jemput kot siapa-siapa yang pakar kan dalam isu-isu. Ajak kawan Fah, dia kat Malaysia tak bukan? Alamak, dia kena belajar cakap Melayu dulu lah. Supaya kita pun dapat lebih memahami dan mendalami kan. Kalau bukan kerana ada isu-isu seperti ni, baru kita nak ambil tahu tentang Sudan dan sebagainya kan. Setuju. So bagi saya, benda pertama yang kita boleh lakukan adalah kena ambil cakna, banyakkan baca apa yang berlaku dan sebarkan. Jangan jadi orang yang hanya memikirkan tentang perut dan juga poket diri sendiri sahaja. Jadilah manusia. Jadilah seorang mukmin kan. Mukmin tu dengan mukmin yang lain seperti saudara. Kan? Cubit pergiri terasa pihak kanan. So itulah. Encik Onas ni ada? Sama je macam Prof. Ini adalah isu umat. Selagi mana kita melihat umat Islam ni berdasarkan geografi, Palestin orang Arab, Sudan orang Afrika, China, kita sampai itu kita tak akan peduli dan kita hanya akan sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Dan kita kena pecahkan barrier tu bahawa umat Islam adalah kita adalah satu ummah yang mana semua yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah sebahagian daripada kita, saudara kita. Dan ikatan akidah tu jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Dan kita kena ambil tahulah, insya-Allah. Okay, kita take a break sekejap Prof. Kembali kita dalam Iman Sekejap episod ke-55. Prof, walaupun tadi kita dah sanggah, kita dah cerita pasal lawatan Trump,
tapi kita nak kembali semula, tapi cuma sedikit berbezalah, iaitu tentang perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani oleh Malaysia dan Amerika Syarikat. Bro Fah ada baca tak pendetailan perjanjian tu? Saya tak baca, tapi saya mengikuti kontroversi dan ulasan-ulasan daripada penulis dan penyokong dan juga pembangkang kepada inilah. Basically apa yang mereka duk bising-bising ni adalah kerana dalam perjanjian tu ada satu clause. Clause tu seolah-olah mengikat Malaysia dengan Amerika dari sudut hala tuju geopolitik. So in simple terms, kalau Amerika mengenakan tarikh pada negara yang ketiga, so Malaysia kena ikut. Sebab apa? Sebab dalam clause tu boleh dibaca Malaysia dengan Amerika mesti selari dari sudut reaction dia tu. Tapi ada juga yang membangkang, yang mengatakan especially membangkang yang ni maksudnya menyokong lah. Menyokong perjanjian tu lah. Yang mengatakan bahawa kena baca betul-betul. Kan, bukan itu maksudnya. Maksudnya dia kata kalau isu yang terkait tu memberi kesan negatif juga pada Malaysia, maka Malaysia kena ambil tindakan yang sama macam US. By hook or by crook, kedua-duanya mesti berkahwin dengan US lah. Kan. Dan bila dikomparekan pula dengan perjanjian trade agreement ni dengan trade agreement antara US dan Cambodia, clause tu tak ada. Dan nampak macam seolah-olah Cambodia punya perjanjian lebih baik. Ya. Kan? Dan satu sisi lagi orang melihat bila baca agreement tu as a whole, satu je America shawl. Yang lain semua Malaysia shawl, Malaysia shawl. Kebanyakannya America maybe. So nampaklah siapa yang menang dan siapa yang di atas dan siapa di bawah ni kan. Tapi itu bacaan-bacaan saya daripada sudut netizen lah kan. Cik Kamina mungkin baca lebih sikit. Ada komentar nak tambahan ke? Basically memang apa yang saya nak komen dah disentuh oleh Bro Fah. Dan banyak benda yang seolah Malaysia yang kena komit. Dan Amerika dia lebih diberi kebebasan. Of course kalau kita tengok from bird's eye view, memanglah Amerika negara yang lebih besar, kuasa besar. Tapi kenapa kita tak argue, kenapa kita tak pertahankan hak kita? Sedang kalau Cambodia ni Bro Fah, bukanlah kita nak kecilkan apa, tapi nak compare dengan Malaysia. Malaysia ni jauh lebih GDP jauh lebih rendah, jauh lebih gah Malaysia ni dalam pengerusi ASEAN pula tu. So seolah-olah tindakan menandatangani tu seperti tergopoh gapah. Tak tahu apa, malah tak dibincangkan dalam parlimen kan. Mungkin tak ada, ya betul. Itu yang mereka bisingkan tu. Dan apa political mileage yang kerajaan Madani nak kejar, wallahualam. Dan antara benda-benda yang agak pelik contohnya macam TNB Bro Fah, dia kena beli batu arang daripada Amerika. Padahal sebelum ni memang dah beli daripada China dan tak silap saya satu lagi negara Australia. Lagi dekat ni. Amerika jauh kat sana tu. Nak angkut naik apa tak tahu tu. Perjanjian dia tak silap saya hampir 1 trilion ringgit. Semua tu. Bukan takat batu arang je lah. Campur-campur. 1 Lepas tu Petronas kena beli gas daripada Amerika. So macam benda-benda macam ni. Kenapa pula kita nak kena beli? Kenapa kita tak go for trade advantage dulu kita belajar kan? Daripada negara. Dan ada orang kata sebab kita tak ada pilihan. Kalaulah semua negara lain menandatangani bersama, kita boleh argue lah tak ada pilihan. Tapi bila depan mata kita, negara macam Cambodia boleh datang dengan a better term. Kenapa kita came out dengan something yang sebab boleh jadi perjanjian antara Malaysia dengan Amerika ni akan menjadi presiden case Bro Fah. Amerika akan gunakan hujah ni untuk menekan negara-negara ASEAN yang lain, contohnya kalau kau tak sign macam sama macam kami dengan Malaysia, ataupun negara-negara ASEAN lain dia akan kata Cambodia boleh buat. So kita yang akan jadi paling worst dekat rantau ASEAN ni. Kita yang akan paling kena tekan sebab kita yang pergi sign, walaupun katanya ada exit clause dan sebagainya, tapi I don't think it's that easy Bro Fah. Apa pula lepas ni image yang kita nak tunjukkan kalau dah sign exit clause is the price. The initial reason kenapa dia sign tu adalah nak mengurangkan tarif daripada 25 ke 19. Kalau exit clause naik balik lah. So buat apa you pergi sign at the first place? So kat sini kenapa kita marah sangat Cik Kebadah? Sebab dia melibatkan tentang kedaulatan dan juga kebebasan kita sebagai sebuah negara, especially lagi banyak bertentangan polisi dan juga stand dengan Amerika. Kan? Sebab kita tahu Malaysia ni dia mengamalkan neutral stand. Betul. Neutral stand ni maksudnya di antara dua kuasa besar Amerika dan China, dia tidak memihak kepada mana-mana negara. Yang jelas. Tidak macam North Korea memang betul-betul China.
Tidak macam Israel betul-betul Amerika. Amerika dan juga dengan negara-negara barat yang lain. So neutral stand it comes with a price. Price dia adalah you have to be follower of both of all lah. You have to be pleaser of all. Jadi lalang lah. Jadi lalang lah dan you cannot have policy of your own lah. Sebab you don't have power. You tak ada stand, you tak ada might untuk buat your own stand kan. So seperti juga PMX kita, seperti itu jugalah sekarang trend negara kita ataupun stand negara kita, tak ada be neutral to all. Dan ini memberi gambaran yang sangat buruk lah kepada kita sebagai sebuah negara yang lantang dalam isu-isu Palestin, isu-isu umat Islam. Betul lagi kali ini harganya melibatkan seolah-olah kedaulatan ekonomi negara kita. Betul. I mean if we go back to kita punya sanggahan kepada lawatan Trump, okey lah fine. Contohlah kita ambil argumen orang yang kata lawatan Trump ni akan memberi banyak. Dah sekarang ni apa pula you punya argumen? Konon-konon kalau kita sambut Trump akan lebih baik dengan kita, ada kesan ekonomi yang positif dan sebagainya. Habis tu ni sekarang macam mana ni? Malah lebih buruk pula lagi kan. Malah seolah Trump menggunakan lawatan itu disambut dengan mesra apa semua tu untuk menekan pula lagi Malaysia. Oh ni boleh makan budak-budak ni kan. Tak tahulah, itu kita punya bacaan luar. Dan bacaan-bacaan kita ni bukan kita palatau Rafa. Banyak lagi kita tengok penganalisis ekonomi dan lain sebagainya. Memang lain juga. Malah MP yang sokong kerajaan pun, contohnya macam Hassan Karim yang mengkritik and Ifan Rafizi. Saya tak sempat tengok lagi analisis Rafizi Ramli. Tapi katanya memang against lah. And maybe not all, tapi ada banyak-banyak point yang dia against. Dan of course bila kita berbaik sangat dengan Amerika ni, dia akan effect pula lah dengan China. Ataupun apa-apa perjanjian kita dah buat dengan China. Macam Prof cakap lah, sekarang serba salah dah. Dah tak, tangan belah kanan dah kena tarik, tangan belah kiri macam mana pula. So mungkin kita boleh ulas sikit Prof, bagaimana kita melihat ni daripada sudut kaca pandang fikrah, atau bagaimana Islam boleh offer solution. Kalau kita tak pergi jauh lah, kita tengok balik kepada sirah jauh lah tu kan. Kita tengok 1400 tahun yang lepas. Kalau kita tengok pada sirah, bagaimana Nabi Muhammad SAW bila dia datang ke Madinah tu, antara perkara pertama yang dia buat yang jarang mendapat highlight kan, adalah bagaimana dia menetapkan rumah kebanyakan orang-orang muhajirin berdekatan dengan pasar besar Madinah. Betul. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri khususnya duduk sangat dekat dengan pasar besar Madinah. Sebab apa? Sebab nak mengambil alih kuasa ekonomi daripada orang-orang Yahudi yang menguasai pasar ketika itu. Kenapa ekonomi penting? Sebab dengan ekonomi lah dia memberi satu kekuatan. Tapi dia tidak sehebat kekuatan akidah. Tapi bila dia disekalikan dengan kekuatan akidah, di situlah dengan kuasa ekonomi lah Yahudi boleh diketepikan. Betul. Riba dan juga aktiviti pinjaman untuk membiayai peperangan di antara orang-orang Khazraj itu tak dapat dibuat disebabkan oleh ada kuasa ekonomi. So Nabi Muhammad tidak mengambil langkah untuk berdiplomasi dengan Rom ke kan? Dengan Rom dan sebagainya. Malah antara perkara pertama yang Nabi buat juga adalah bila dia melancarkan peperangan tu, dia bertemu dengan orang-orang kafilah Abu Sufyan untuk mendapatkan balik harta dia. Betul. Bukan peperangan asalnya nak melawan Mekah, tapi untuk mendapatkan kuasa ekonomi. So betapa pentingnya jihad ekonomi kan dalam perjuangan Islam, dalam risalah kita. Macam mana kita boleh dengan sambil lewa menyerahkan dengan beberapa 3-4 baris ayat sahaja kedaulatan ekonomi kita. Terlalu mudah cikgu Ana semata-mata nak mendapatkan orang kata apa, pat at the back from Trump, Firaun. Dan sebenarnya bila Prof sebut tu, kita memang dah sembang panjang lebar dalam 2 siri dengan Ustaz Azizi. Yang terbaru adalah kenapa umat Islam perlu dominan. Dan saya sangat tertarik bila saya tanya Ustaz, bagaimana yang paling praktikal yang kita boleh buat. Dan dia kata senang je, Ustaz bela ayam. Dan ramai pada kita melihat itu satu cadangan yang kolot. Jadi Zohran Mamdani kan? Bagi sosialis lah. Bagi dia itu satu cadangan yang, apa benda? Ustaz, hakikatnya lah kita tak nak keluar daripada zon selesa kita. Nak kena bela ayam, nak kena bersih tai ayam, nak kena bagi makan ayam, nak kena tanam pokok. Padahal Malaysia ni Cik Gawana, dah lah orang Islam tak berkuasa dari segi ekonomi. Yang paling banyak memegang pai ekonomi atau kekayaan adalah orang Cina, orang kafir sendiri. Dah yang ada pula kita pergi jual dekat negara luar, negara besar.
Lepas tu import export bukannya menguntungkan orang Islam, menguntungkan syarikat-syarikat besar semiconductor yang kebanyakannya dimiliki oleh orang Bukan Islam. Toke-toke lah. Semuanya dibuat atas kerana nak mendapatkan crown from the Firaun. So bagi saya dia telah membayar satu harga yang sangat-sangat mahal. Pak kata Wan Faisal lah. Dia kata tablis apa? Oh, dalam ni macam mana saya nak ruqyah ni? saya nak ruqyah ni, banyak iblis syaitan dalam ni. Lawak juga dia tu Dia tu lawak. Itulah Prof. I hope saya menunggu-nunggu satu analisis yang komprehensif. Fine, I mean we try to be fair. Okay, dalam next episode kita boleh ulas sikit lagi. Part mana yang boleh menguntungkan Malaysia? Boleh panggil Iqmal tak? Itulah sebenarnya kita nak jemput. Tapi dia mungkin sibuk dan sebagainya. Tapi yang saya baca lah beberapa kelebihan ataupun benefit daripada ni adalah pasaran Malaysia lebih luas. Maksudnya Malaysia boleh masuk ke pasaran mereka lebih luas. Tak tahu nak komen apa Prof. Okey lah, semiconductor fine. Tapi selama ni pun kita dah masuk. No issue. Kan? Malah mereka perlukan Malaysia pun sebenarnya dalam supply chain dia. So apa part mana yang memberi lagi impak positif sekarang? Tarif. Bagi saya tarif tu je. Just for the sake of 6 percentage point of tarif. Sedangkan US is not even our biggest trading partner pun. Tapi benda ni of course ada pandangan yang telah terselit dengan najis-najis politik lah. Sebab dia politik ni is not about who is right. Betul. Sebab which party is more wrong. So kau lebih salah, semua tak nak melihat. So kita pun tak nak juga terpalit juga dengan najis-najis ni. Tak nak melihat dia daripada sudut pandang yang, dan dari sudut pandang fikrah kita lah, kita nampak benda ni tak bagus. Betul. Dan memang mungkin sedikit lah sebelum kita pergi next topic adalah memang Islam memang menganjurkan supaya kita, Islam tu lah segala-galanya. Ekonominya, kebudayaannya, sukannya. So benda tu kita tak nampak lagi. And kat Malaysia ni belum nampak lagi. Dulu orang kata tergelak pula. Orang kata GISB. Dah dia pergi tangkap pula. Kan? Aduh, macam-macam. Itu kena letak janggut dekat dalam air ni. Macam-macam Malaysia ni Prof. Tapi I think it's a good kita kena lihat dengan penuh serius bagaimana kita dapat memecahkan penguasaan ekonomi. Bukan kerana kita against orang Cina, orang India, tak kan? Tak. Kita tak against diorang. Tapi orang Malaysia kena, orang Melayu, Muslim kena menguasai. Betul. Ini kalau beras nak makan sendiri pun supply-nya daripada orang kafir. Telur ayam yang pun bukan daripada orang Islam, walaupun cara sembelih konon-kononnya halal. So macam mana kita nak survive on our own? Dia isu dia bukanlah pada yang supply barang tu orang kafir, tak. Isunya lebih kepada keadaan sekarang ni umat Islam terlalu lemah. Betul. Tidak ada kuasa untuk buat perubahan. Tidak ada kuasa untuk mendanai perubahan-perubahan yang positif. Itu isunya. Nanti ada orang kata, habis tu janganlah duduk kat meet up cafe ni, orang kafir punya. Sama macam argument saya pasal Trump. Janganlah guna Facebook. Aduh, masih lagi ada orang guna argument macam tu kan. Apalah, cik lah. So alang-alang kita sembang pasal kedaulatan ekonomi ni. Isu terakhir kita nak sentuh. Ada satu lagi kedaulatan yang sedang dicabar ni, Cik Iwana. Dan yang ini menyebabkan orang Islam sangat marah lah di Malaysia ni, iaitu kedaulatan sijil halal. Apa cerita dia, Cik Iwana? Saya pun baru tahu isu ni. Macam mana lah ada kawan tegur, kau tak tahu ke isu ni? Saya macam tercabar, isu apa kan? So basically ada satu badan atau ada satu company, dia panggil Muslim Halal Watch Muslim Friendly Watch. MFW, Muslim Friendly Watch, yang mengeluarkan so-called satu certification on their own yang digelar sebagai Muslim Choice. So dia macam nak skip ataupun dia nak sailang sijil halal JAKIM. So benda ni diletakkan, saya tak tahu digunakan di mana sebab saya memang tak pernah jumpa lagi, ataupun saya yang naif lah. Banyak di utara. Dia belah-belah utara. Dan dia pada restoran ke pada produk makanan? Pada restoran. So basically yang kelakar ataupun yang agak janggal adalah apabila kita lihat siapakah director, auditor di belakangnya, saya boleh kata 90% adalah non-Muslim. Ada 3 orang je saya tengok gambar yang nama Melayu dan pakai tudung. Nama je Melayu, kita tahu dia orang apa. Tak tahu. Dan kita tertanya-tanya bagaimana satu badan atau satu organisasi yang majoritinya bukan orang Islam boleh mengeluarkan satu sijil untuk mengesahkan suatu tempat itu halal. Dan bukan halal lah, maksudnya boleh dimakan. Muslim lah, sebenarnya dia nak cakap
halal lah tu kan. Point dia macam nak bagi tahu, okey, kalau tak ada sejarah halal, tengok dulu ada tak friendly watch. Kalau ada Muslim choice boleh. Kan? Dan dia ada isu lebih mendasar Bro Fah. Kita sangat tak faham ataupun kita sangat marah dekat orang-orang bukan Islam yang bukan semua. Kan? Bro Fah ingat tak isu Arak? Kan? Mereka kata apa? Mereka kata orang Islam jangan sibuk tentang urusan agama kami. Agama kami tak melarang kami untuk minum arak. Okay, fine lah. Kan? Tapi bila urusan umat Islam, sejalan. Satu isu arak sendiri. Baru ni ada orang komen, dia bandingkan PMX dengan Prabowo. Prabowo kan dilihat dekat Europe. Oh, dengan Macron Macron pegang cawan, tak tahulah isi dia apa. Katanya arak lah. Jus oren. Sebab itulah dia jadikan kan. Kata, oh kita kena lebih terbuka. Dah, boleh pula kau campur tangan urusan agama kita. Dan terbaru adalah isu halal. Kau nampak tak? Orang ni bila buat bisnes, dia nak kaut ni. Market Muslim ni. Bihon cak masjid lah, apa benda semua tu. Tapi bila isu yang berkaitan tentang kita nak pertahankan agama kita, dia pula marah. Dia pula sensitif. Apa komen Bro Fah? Dalam komen dalam isu ni saya tengok JAKIM agak stern lah. Mereka pun telah mengeluarkan kenyataan rasmi turut kenyataan yang ada daripada Menteri Agama sendiri yang memang kalau berdasarkan apa yang mereka beritahu, perbincangan mereka dengan Muslim Friendly Watch ni sebenarnya dah berlaku sebelum-sebelum lagi. Dan mereka telah diminta untuk berhenti. Tapi teruskan juga. Bila berlaku lagi penggeledahan daripada netizen ni, nampaklah memang dia tak makan saman. So rasanya mereka akan ambil tindakan. Rasanya dah di-ban pun. Kita baca tu dah disband. Dah disband. Tapi dia memberikan satu gambaran yang merisaukan lah. Iaitu bagaimana satu badan Muslim nampak macam badan yang besar. Bukan kecil, kerja 4-5 orang ni. Ramai. Kerja ramai orang. 3 page ke 4 page lah dia punya ni saja. How are they even allowed to start? Celah mana, lubang mana yang diikut dan benda yang melibatkan Muslim choice pula tu. So kat situ one question has to be asked lah. Siapa yang bagi? Siapa yang bagi dia buka? Siapa yang benarkan dia establish? Kalau SSM ni satu je saya rasa. Kan? Kalau SSM, kalau NGO satu je. Semua tu kedua-duanya dipegang oleh agensi kerajaan yang majoriti Islam. So adakah dia terlibat wang-wang di bawah meja dan sebagainya? Wallahu alam Ni bissawab. tata kelola ni. Ya, zaman tata kelola kan. So kita kena tanyalah. Dan saya menyeru umat Islam di luar sana supaya lebih teliti, lebih tegas, especially bila nak makan luar sana. Jangan sebab selalu hujah apa tu ada orang pakai tudung. No pork no lard. Ada pork no lard satu hal. Tu ada orang tudung makan, pakai tudung makan, ada waiter pakai tudung. Janganlah tertipu, janganlah naif sangat. Dan sebenarnya banyak rangkaian restoran kat Malaysia ni yang popular, saya tak nak sebut nama lah, yang tak ada sejarah halal. I mean of course kita faham, memang betul, especially budak-budak yang pernah belajar overseas ni, pandangan-pandangan tentang halal tak halal ni ada macam-macam. Kan, in fact Syekh Yusof Qaradawi pun ada tulis buku Halal wa Haram tu. Tapi kita dekat Malaysia, kita dah ada mazhab Syafi'i. Betul. Dan kita dah ada badan yang memang diberi autoriti untuk mengeluarkan sejarah. Kita ikutlah, apa masalahnya? Betul. Punyalah banyak restoran, kedai makan. Bukannya kita duduk dekat negara yang alamak sejarah halal ada satu je. Beratus berderet kedai-kedai yang ada sejarah halal. Ni sebab apa sibuk nak makan hotpot lah, apa benda, apa claypot, apa jadah semua tu, sanggup. Demi perut sanggup kita ketepikan. Macam betul lah Prof cakap, no pork no lard ni. In fact ramai yang Muslim mu'alaf ataupun Muslim yang berbangsa Cina dan sebagainya dah buat video dah. Kenapa no pork no lard ni is not necessarily halal. Oh ya? Cara penyediaan makanan diorang. Dan mungkin no pork no lard tapi ada letak rice wine ke kan, letak arak dan sebagainya. Dan kita pun tak salahkan orang bukan Islam ni kerana dia tak tahu pun. And bagi dia orang Muslim ni tak boleh makan babi, tak boleh ni restoran. Tapi jangan naif, memang ada dekat luar sana yang akan mengambil kesempatan. Saya tak dengar pula isu ni dibisingkan oleh DAP ke oleh PKR yang so-called sangat friendly dengan orang-orang tycoon lah kan. Tycoon kapiak ni kan, Cina ni. Isu ni tak pula dijadikan satu perdebatan hangat dekat Parlimen. Malah mereka lah agensi kerajaan. Patutnya mereka lah lebih bertanggungjawab untuk mengorek, bertanya apa yang dah berlaku. Tapi macam biasalah berapa? Macam biasa lah. Member sorok member macam mana? Wallahualam.
So anything else Mustafa kita nak share, kita nak ulas? Tidak ada. Tidak ada. So hopefully the next episode kita boleh tampil di tempat yang baru. Katanya ada ura-ura kita nak ada studio sendiri Mustafa. Jangan bagi harapan. Itu dah Walaupun- episode ke berapa dah? Walaupun kita baca komen banyak yang kata kan. Tapi insya-Allah doakanlah doakan. Doakan dan ialah kita sentiasa mengalulukan sekiranya ada yang mahu menyumbang, insya-Allah boleh hubungi tim Iman sekejap. Dan macam biasa tolong like, share, subscribe dan tolong sebarkan kepada kawan-kawan, saudara mara dan jiran tetangga. Baik. Assalamualaikum. Salah, saya Cik Itu Gawana. sahaja dari kami. Saya Brofa. Saya Cik Gawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.